Assalamualaikum Haji Hajah. Jadi hari ni hari Jumaat, saya berada di Pro 2 Shah Alam. Saya buat apa Haji Hajah? Hari inilah hari saya akan serahkan hadiah mega untuk cabutan bertuah. Jadi kita tengok siapa yang bertuah. Jom. Di sini langkah pertama hati terasa panggilan suci dari yang Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Ahmad Nazri bin Yaakob dari Seremban, dan pemenang kereta Avia ni ialah anak saya, Sarah Umairah binti Ahmad Nazri. Sekarang ni dia tengah belajar di Kulim, tu dia tak dapat nak hadir untuk menerima hadiah dia. Perasaan saya yang terima panggilan telefon daripada Kembar Umrah. Pada mulanya saya ingat dia prank call lah. Tapi Alhamdulillah saya memang terkejut, dan memang tak sangka dapat hadiah yang sebegini, terutama hadiah pertama. Alhamdulillah, terima kasih kepada Umrah. Saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih pada Umrah Umrah, terutama telah mengendalikan perjalanan umrah kami. Kami banyak bersyukur kerana perjalanan kami mudah. Memang terujalah kami satu keluarga dapat mengerjakan umrah pada ketika tersebut. Ustaz banyak membantu dan banyak mendonya di Mekah dan di Madinah. Kembara umrah jalan ke sana, impian jadi nyata kini. Terima kasih Kembara Umrah mendunia.